Dalam kehidupan seharian di Malaysia, ada banyak gelaran yang kita dengar. Ada yang disebut dengan santai, ada yang digunakan mengikut situasi. Tetapi ada satu gelaran yang bila disebut, suasana seakan berubah sedikit. Orang jadi lebih berhati-hati dengan kata-kata, nada percakapan menjadi lebih beradab dan nama itu jarang diucap secara sembarangan. Gelaran itu ialah Tun. Menariknya, tidak semua orang benar-benar faham apa yang menjadikan gelaran ini begitu istimewa. Ada yang menyangka ia sekadar pangkat tertinggi. Ada yang mengaitkannya dengan kuasa atau jawatan besar. Malah ada juga yang beranggapan ia hanyalah simbol politik. Namun hakikatnya gelaran Tun di Malaysia membawa makna yang jauh lebih dalam daripada apa yang sering disangka. Ia bukan sesuatu yang boleh dicapai melalui permintaan dan bukan juga gelaran yang datang bersama kekayaan atau pengaruh semata-mata. Dalam video ini, Arus Perdana tidak akan mengangkat individu tertentu atau membahaskan soal politik. Sebaliknya, kita akan melihat gelaran Tun sebagai satu cerminan nilai dalam sistem dan budaya Malaysia. Nilai tentang jasa yang luar biasa, tanggungjawab besar terhadap negara dan penghormatan yang dibina melalui masa, bukan populariti. Jadi sebelum kita membuat andaian sendiri, mari kita fahami kenapa gelaran ini kekal dihormati dan mengapa ia mempunyai kedudukan yang begitu istimewa dalam masyarakat Malaysia. Teruskan bersama Arus Perdana kerana memahami makna di sebalik sesuatu gelaran membantu kita memahami nilai sebuah negara. Tun ialah gelaran paling tinggi dan paling eksklusif dalam sistem anugerah negara. Tapi, tahu tak berapa ramai je yang pernah dapat? Gelaran Tun ialah anugerah tertinggi dalam sistem darjah kebesaran Malaysia. Khas untuk individu yang beri jasa luar biasa kepada negara. Ia hanya diberikan melalui dua anugerah, iaitu Seri Maharaja Mangkunegara dan Seri Setia Mahkota. Dan tahu tak, hanya 25 orang hidup sahaja dibenarkan pegang gelaran Tun pada satu-satu masa. Eksklusif habis. Orang yang terima gelaran ni biasanya bekas Perdana Menteri, bekas Ketua Hakim Negara atau tokoh utama negara. Antara nama-nama besar yang pernah bergelar Tun, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Abdul Razak, Tun Hussein On dan Tun Dr. Ismail. Jadi kalau jumpa orang bergelar Tun, ingat, itu antara orang paling dihormati dalam sejarah Malaysia. Korang tahu tak apa perbezaan pangkat Datuk, Datuk, Datuk Seri, Tan Sri dan Tun? Di Malaysia, terdapat banyak sangat gelaran pangkat orang kenamaan sampaikan ramai yang keliru dengan gelaran pangkat yang diberi. Untuk menyenangkan korang semua faham, gelaran atau darjah kebesaran yang diberikan kepada insan terpilih ni tak kisahlah ia diberikan melalui kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan. Tujuannya adalah untuk menghargai jasa, pengaruh atau taraf seseorang itu atas kesudian berbakti kepada masyarakat dan negara. Jom kita tengok apa perbezaan semua darjah kebesaran yang ada di Malaysia. Yang pertama, gelaran yang selalu kita dengar iaitu Datuk dan juga Datuk. Ramai sangat yang keliru dengan gelaran ni disebabkan sebutannya yang sama tetapi ejaannya yang berbeza. Gelaran Datuk ni ada dua jenis di mana ada yang dapat melalui kerajaan persekutuan iaitu ia dianugerahkan oleh Yang di-Pertua Agong dan ada juga yang dapat melalui kerajaan negeri di mana ianya dikurniakan oleh Sultan atau Yang di-Pertua Negeri. Gelaran Datuk yang dapat melalui kerajaan persekutuan ini dibahagikan kepada dua jenis iaitu Panglima Jasa Negara PJN dan Panglima Setia Diraja PSD. Walau bagaimanapun, gelaran ini juga berbeza mengikut negeri di mana gelaran Datuk juga dikurniakan oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka, Wilayah Persekutuan dan juga Sabah. Manakala Datuk dan Datuk dikurniakan oleh Negeri Sarawak. Bagi negeri Kedah, Negeri Sembilan, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Pahang, gelaran yang dikurniakan semuanya adalah Datuk. Yang kedua, gelaran Datuk Seri. Pangkat gelaran Datuk Seri merupakan anugerah pangkat tertinggi kerajaan negeri yang dikurniakan oleh Sultan atau Yang di-Pertua Negeri. Pangkat Datuk Seri ni mempunyai taraf yang sama dengan gelaran Tan Sri, tapi yang membezakannya adalah pangkat Tan Sri dikurniakan oleh kerajaan persekutuan, manakala Datuk Seri adalah melalui kerajaan negeri. Yang ketiga,
Gelaran Tan Sri. Gelaran Tan Sri diberikan melalui YDPA di bawah Kerajaan Persekutuan dan merupakan darjah anugerah tertinggi oleh Kerajaan Persekutuan. Gelaran Tan Sri ni pun dibahagikan kepada dua, iaitu Panglima Mangkunegara PMN dan Panglima Setia Mahkota PSM. Walaupun pangkat Tan Sri ni setaraf dengan Datuk Seri, tetapi pangkat ni mempunyai had bagi pemberian anugerah dalam satu-satu masa. Yang terakhir, Tun. Korang tahu tak, gelaran darjah kebesaran Tun ni adalah anugerah yang paling terhad di Malaysia dikurniakan Yang di-Pertua Agong, di mana ianya terhad kepada 25 penerima pada satu-satu masa. Gelaran ni juga dibahagikan kepada dua, iaitu Seri Maharaja Mangkunegara SMN dan Seri Setia Mahkota SSM. Sebagai contoh, Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menerima gelaran Tun selepas beliau bersara sebagai Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Apa-apa pun, gelaran dan darjah kebesaran ini dianugerahkan kepada sesetengah individu adalah untuk menghargai jasa, pengorbanan dan sumbangan mereka kepada negara. Untuk memahami kenapa gelaran Tun begitu dihormati di Malaysia, kita perlu melihatnya bukan sebagai satu panggilan kosong, tetapi sebagai simbol tertinggi penghargaan negara. Dalam sistem gelaran Malaysia, Tun berada pada kedudukan paling tinggi dalam darjah kebesaran persekutuan. Ia bukan gelaran yang diberikan secara kerap dan bukan juga gelaran yang boleh dikejar atau dimohon. Hakikat ini sahaja sudah membezakan Tun daripada kebanyakan gelaran lain. Apabila sesuatu anugerah diberikan dengan sangat terhad, nilainya secara semula jadi menjadi tinggi. Tetapi penghormatan terhadap gelaran Tun tidak terhenti pada kelangkaannya semata-mata. Gelaran Tun diberikan kepada individu yang telah memberikan khidmat luar biasa kepada negara, biasanya dalam tempoh yang sangat panjang. Khidmat ini bukan sekadar pencapaian dalam satu bidang, tetapi sumbangan yang memberi kesan besar kepada pembentukan, kestabilan atau hala tuju negara. Oleh sebab itu, gelaran ini sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh yang namanya sudah terpahat dalam sejarah Malaysia. Mereka bukan sekadar dikenali kerana jawatan yang pernah dipegang, tetapi kerana keputusan, pengorbanan dan tanggungjawab yang dipikul ketika negara melalui pelbagai fasa penting. Satu perkara penting yang sering disalahfaham ialah anggapan bahawa gelaran Tun adalah simbol kuasa. Hakikatnya, gelaran ini lebih dekat dengan amanah dan tanggungjawab moral. Apabila seseorang digelar Tun, masyarakat tidak melihatnya sebagai individu yang bebas berbuat apa sahaja. Sebaliknya, mereka melihat seorang tokoh yang perlu sentiasa menjaga maruah, adab dan tingkah laku kerana gelaran itu bukan milik peribadi tetapi milik negara. Sebab itulah, walaupun seseorang telah bersara daripada jawatan awam atau politik, gelaran Tun tetap disebut dengan penuh hormat. Penghormatan itu bukan kepada kuasa semasa, tetapi kepada jasa yang telah ditinggalkan. Dalam budaya Malaysia, penghormatan terhadap gelaran juga berkait rapat dengan nilai kesantunan dan hierarki sosial. Kita dibesarkan dengan kefahaman bahawa jasa perlu dihargai dan pengorbanan perlu dikenang. Gelaran Tun menjadi lambang tertinggi kepada nilai ini. Ia mengingatkan masyarakat bahawa tidak semua sumbangan boleh diukur dengan wang, populariti atau pengaruh sementara. Ada sumbangan yang hanya boleh dinilai melalui kesan jangka panjang terhadap negara dan rakyat. Inilah sebabnya, walaupun generasi muda mungkin tidak mengalami sendiri zaman awal pembentukan negara, gelaran Tun tetap dihormati kerana ia membawa cerita sejarah yang panjang. Selain itu, proses penganugerahan gelaran Tun juga sangat ketat dan berlapis. Ia melibatkan pertimbangan pelbagai pihak dan tidak dibuat secara tergesa-gesa. Proses ini memastikan bahawa gelaran tersebut tidak hilang makna. Dalam konteks ini, penghormatan masyarakat terhadap Tun bukanlah hasil propaganda atau paksaan, tetapi lahir daripada kepercayaan bahawa gelaran tersebut melalui tapisan yang teliti. Apabila masyarakat percaya kepada sistem, mereka juga menghormati simbol yang lahir daripada sistem tersebut. Bagi orang luar yang baru mengenali Malaysia, penghormatan terhadap gelaran Tun mungkin kelihatan luar biasa. Di sesetengah negara, gelaran kehormatan digunakan secara meluas dan ada kalanya hilang nilai kerana terlalu kerap diberikan. Tetapi di Malaysia, gelaran Tun kekal jarang dan eksklusif. Kelangkaan ini mengajar satu perkara penting tentang budaya kita. Kita tidak mudah mengangkat seseorang ke kedudukan tertinggi hanya kerana pencapaian jangka pendek. Kita menilai melalui masa, konsistensi dan kesan kepada masyarakat. Lebih menarik lagi, gelaran Tun tidak diwarisi dan tidak menjamin kelebihan peribadi dalam
kehidupan seharian. Ia tidak datang bersama kuasa undang-undang, kekayaan automatik atau kekebalan daripada kritikan. Sebaliknya, ia datang bersama harapan masyarakat yang tinggi. Setiap tindakan, setiap kenyataan dan setiap keputusan seorang Tun sering dinilai dengan lebih teliti kerana gelaran itu membawa nama negara. Inilah sebabnya gelaran ini dihormati, tetapi pada masa yang sama sangat berat untuk dipikul. Dalam konteks arus perdana, kita melihat gelaran Tun bukan sebagai alat untuk memuja individu, tetapi sebagai cerminan nilai kenegaraan. Ia mengajar kita bahawa penghormatan sebenar tidak datang daripada suara yang paling kuat, tetapi daripada sumbangan yang paling bermakna. Ia juga mengingatkan kita bahawa sejarah dibina oleh mereka yang sanggup memikul tanggungjawab besar, seringkali tanpa jaminan penghargaan segera. Akhirnya, gelaran Tun dihormati kerana ia mewakili sesuatu yang lebih besar daripada seorang individu. Ia mewakili idea tentang khidmat, pengorbanan dan amanah kepada negara. Selagi nilai-nilai ini masih dihargai dalam masyarakat Malaysia, selagi itulah gelaran Tun akan terus disebut dengan penuh hormat, bukan kerana siapa yang memegangnya, tetapi kerana apa yang dilambangkannya. Akhirnya, apabila kita memahami makna sebenar di sebalik gelaran Tun, kita sedar bahawa penghormatan itu bukan datang daripada sebutan semata-mata, tetapi daripada nilai yang dibawanya. Gelaran ini mengingatkan kita bahawa dalam sesebuah negara, jasa dan pengorbanan tidak sepatutnya dilupakan walaupun masa berlalu. Tun bukan simbol kemegahan peribadi, tetapi simbol amanah yang pernah dipikul demi kepentingan negara dan rakyat. Sebab itulah ia disebut dengan penuh tertib, bukan kerana takut, tetapi kerana menghormati sejarah dan tanggungjawab yang pernah digalas. Dalam dunia hari ini yang sering mengukur kejayaan melalui populariti dan kuasa sementara, gelaran Tun memberi kita satu perspektif yang berbeza. Ia mengajar bahawa penghormatan sebenar dibina melalui masa, kesabaran dan kesan jangka panjang. Ia bahkan juga mengingatkan generasi hari ini bahawa tidak semua sumbangan dapat dilihat dengan segera dan tidak semua pengorbanan datang dengan ganjaran segera. Ada jasa yang hanya difahami apabila kita melihat kembali perjalanan sebuah negara. Di arus perdana, kami percaya memahami simbol seperti gelaran Tun membantu kita memahami nilai kenegaraan dengan lebih matang. Bukan untuk mengagungkan sesiapa, tetapi untuk menghargai prinsip bahawa khidmat kepada negara adalah satu amanah yang besar. Sebelum video ini berakhir, saya ingin tinggalkan beberapa persoalan untuk anda. Pada pandangan anda, adakah masyarakat hari ini masih menghargai jasa jangka panjang seperti ini? Apakah nilai yang perlu ada sebelum seseorang benar-benar layak dihormati oleh negara? Dan bagaimana kita sebagai rakyat biasa boleh memelihara budaya menghormati jasa tanpa menghilangkan sikap kritis dan berfikir? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jika anda rasa perbincangan seperti ini memberi nilai dan membuka perspektif baharu, jangan lupa untuk tekan butang suka, kongsikan video ini dan langgan arus perdana. Kita akan terus membincangkan perkara-perkara yang membentuk identiti dan nilai Malaysia dengan cara yang tenang, berfakta dan berjiwa. Terima kasih kerana menonton hingga ke akhir dan teruskan bersama arus perdana.